last minute punya plan, kita ke Inap Penyambung Mersing. Jom, let's go. Hi. Okay, bye. Okay, bye. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang 7:30. Lagi 1 jam kita destinasi. Tengok ada lagu Mersing. Nanti sampai. Bila dah nak sampai, dah kita dah sampai. Ni. Inap Penyambung Chalet. Chalet. Sesuatu lampai. Ini hotel kau mesti ni. Rumah kita siap-siap dah tutup lah. Nombor 2. Alhamdulillah, inilah tempatnya. Tempat parking dia sediakan berhadapan, betul-betul berhadapan dengan kita punya chalet. Kucing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Wah, indah biliknya. Wow. Cantik. Cuci. Sampai. Ya. Sampai. Jadi parking kereta kat situ. Kolam renang. Ni bilik-bilik dia lah. Reception kat sana tadi. Sekarang kita pergi tengok kolam je. Anak-anak pun tengah semangat ni. Oh. Nak mandi boleh? Boleh. Dalam para mana bang? Para tinggal? Sudah ada. Nazam boleh? Mana? Okay, kolam dia ada 2 stage. Ni yang budak kecil ni. Ni anak aku yang sulung ni. Paras pinggang dia. Kena perut. Kalau bilik nombor 6, 5 berhadapan dengan kolam lah. Ni kat mana ni? Kat mana? Tu? Itu, tu bayang-bayang. Shadow. Mana kucing? Kucing mana kucing? Cuci. Mana? Dah cuci. Oh. Coba. Situ tu apa? Cuci. Di tempat dinner kita orang. ZM Family and Kitchen. Naira duduk. Betul suasana kampung kan. Ramai layan TV. Kampung. Assalamualaikum. Ya. Okey, mula-mula kalau nak main tu, Bibi nak selekor, lepas tu Azam buat macam ni. Nanti kena buka. Lepas tu Batu buat macam ni. Lepas tu aku balik. Ulang balik. Faham? Okey, faham. Assalamualaikum. Ya, makcik ni memang power. Orang seorang je masak. Sedap. Oi, sedap. Yum. Anak-anak semua suka. Yang best dia punya nasi goreng kampung lah. Nasi goreng kampung dia memang power. Inilah awan. Matahari pun terlindung. Tu pulau apa inilah tempatnya. Hidden View Point di Penyambung. Dekat tempat semalam. Nasi lemak ada, gila lauk dia. Picah ni ada.
Bye. Nina. Nina, bye-bye.